Location dia memang betul-betul perfect lah tanah ni. So guys, sekarang ni saya berada dekat Batu Sembilan, Ceras Batu Sembilan ataupun dekat Ulangat lah daerah dia. Kat belakang ni ada owner minta saya tolong jualkan dia punya tanah. Kalau korang perasan tu, nampak tu yang sibuk-sibuk tu, itu adalah jalan Hulu Langat ke Ceras Batu Sembilan. So jalan utama lah. Location dia memang betul-betul perfect lah tanah ni. So jom kita tengok tanah ni, apa dia punya ciri-ciri yang best. Okay, jom saya share dia punya location dia. Okay, nampak Okay, ni adalah jalan utama daripada Pekan Hulu Langat tu menuju ke Ceras Batu Sembilan. Dekat sana tu, kalau korang nak tahu, ada dua LRT yang terdekat, which is LRT Taman Santai kat situ dengan LRT Taman Seri Raya dekat situ. Itu adalah Balai Polis Ceras Batu Sembilan dan depan tu ada Klinik Kesihatan Batu Sembilan. Okay, korang tengok dekat sana tu. Okay, ni tanah dia yang nak jual ni, ada rumah siap free. So kat sana tu ada Balai Polis, ada NSK, ada Klinik Kesihatan, semua kat sini. Ini ni jalan besar ni. Ni ke sana ni Hulu Langat. Kat sana adalah Pekan Ceras Batu Sembilan, nak ke highway tu. So tanah ni kerajaan dah beli sebahagian untuk buat jalan ni. So development banyak lah kat sini. Lepas dah siap ni, jalan ni memang akan cantik lah. Dan perfect lah kalau korang nak beli untuk tukar jadi commercial lot, nak buka kedai ke, boleh dapat dalam, saya rasa dalam 4-5 pintu boleh dapat lah, no problem. So macam biasa, kalau korang berminat dengan tanah ni, korang boleh je DM saya dekat bio. Assalamualaikum, bye bye.